Yo, Assalamualaikum guys. Bersama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Okay guys, untuk edisi kali ni aku macam biasa ada dekat dekat Tasik Ujana. Kita buat outdoor vlog, dan untuk edisi kali ni juga aku nak kongsikan lebih mendalam untuk Nike Vomero 18 ni guys. Okay, as of hari ni aku memang tak lari lagi dengan kasut ni. Cuma semalam aku dah pakai kasut ni untuk easy walk guys. Okay, sebab malam sebelum tu aku ada 10k punya energy efficiency run yang aku masuk. Tapi untuk review ataupun ulasan yang lebih lanjut, aku kenalah cuba berlari. So petang ni aku akan lari dengan kasut ni guys. Okay, tapi sebelum tu macam biasa aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat korang semua yang tonton video kali ni. Dan kalau korang dah sampai tapi belum subscribe tu channel Ed Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia guys. Okay, jadi guys, petang ni memang macam biasa memang panas gila weh sejak kebelakangan ni kan. Okay, dan kalau macam korang dah tengok aku punya vlog masa aku collect kasut ni dekat Sport Direct tu, aku collect sekali seluar. Lepas tu ada satu t-shirt Nike lah. Okay, dan sekarang ni aku dah pakai seluar yang tersebut. Okay, ni seluar dia. Okay, seluar ni adalah Nike Stride punya woven pants. Dan kalau korang check dekat website Sports Direct pun korang boleh jumpa lah. Korang just pergi pilih men's, lepas tu korang search Stride, dan aku pakai size L. Woven pants ni aku boleh review sebab aku ada satu lagi woven pants yang aku dah pakai sejak 2017 guys. Okay, tapi yang tu adalah kalau tak silap aku nama dia Phenom. Sampai sekarang memang elok lagi dan aku masih pakai. Material untuk stride ni pun material yang sama. Dia ada back pocket. Okay, dekat belakang ni ada pocket. Lepas tu dekat tepi pun ada pocket. Dan dekat kaki ada zip sampai ke betis guys. Okay, tapi dia punya cutting dia style tapered. Macam aku dekat bahagian atas lebih lapang, tapi bila dah sampai ke belah bawah tu, bila aku zip dia jadi fit lah, sebab dia taper, dia kecil ke bawah dan dia fit dengan kaki aku lah. T-shirt tu aku tak pakai sebab aku nak pakai masa aku punya full review untuk kasut ni nanti lah. Okay, jadi guys, berbalik semula kepada Vomero 18 ni. Masa aku kongsikan dekat Sport Direct tu kan, aku punya simple unboxing. Of course aku tak dapat nak timbang sebab aku tak bawa. Tapi untuk kali ni aku akan timbang kasut ni dan kongsikan dengan korang berapa berat dia untuk size US 12 guys. Okay, jom. Aku dah letak dah. So berat dia 355.4.5 lebih kurang 356 untuk size US 12. So aku macam tak pelik sangat, disebabkan dia punya spek dia yang dia punya cushion memang tebal. Lepas tu dia punya upper pun memang sangat-sangat bercushion juga guys. Okay, jadi untuk kasut ni kalau macam nak tengok dia punya distribution of dia punya dual compound tu, satu Zoom X, satu lagi React X. Kita boleh tengok kat sini guys, nampak dia tulis Zoom X, dia tunjuk arrow ke atas, dan React X dia tunjuk arrow ke bawah. Maknanya kalau kita tengok dekat tepi ni, bahagian yang atas daripada orange ni, ini adalah Zoom X punya layer, dan selebihnya adalah React X punya layer. Walaupun dekat tepi ni dia tulis Zoom X dekat dalam pot yang dekat bahagian orange ni guys. Sebenarnya bahagian tu adalah React X. Dan dia punya reaction dia, kalau macam korang sangkakan kasut ni plush yang memang tenggelam, jawapan dia tidak guys. Tapi masa berlari aku tak pasti lagi macam mana. Dan berat aku semasa aku nak test hari ni adalah 84 kilo. So kalau macam korang adalah di antara runner yang lebih berat macam aku, kita boleh tahu macam mana dia punya reaction bila aku pakai nanti lah. Untuk dia punya outsole lah, itu aku tak kongsikan. Dia pakai waffle outsole. Memang boleh kata trademark gak untuk Nike punya running shoes. Okay, masa aku pakai untuk aku punya first run tu, aku dapat rasa kan, walaupun aku tekan macam mana pun memang tak rasa ground feel guys. Okay, tapi dia memang rasa cushion feel. Tapi cushion feel itu bukanlah cushion feel yang memang lembik gila, tak. Dia bagi support yang cukup untuk runner walaupun berat macam aku lah. Okay, ni dia punya tali memang aku buat runner's knot. Okay, dia punya ni, dia punya tang yang fluffy ni
kalau ikat ketat macam mana pun memang tak rasa kontak tali tu dengan kita punya bahagian atas kaki lah. Okay. Lagi satu, berdasarkan aku punya first video tu, ada beberapa komen yang highlight concern untuk Nike punya quality dari segi dia punya ketahanan lah. Okay. Aku memang tak nafikan. Kalau kau tengok aku punya reply pun, memang aku sendiri pun ada banyak experience dengan kasut-kasut macam yang lebih kepada racing shoes lah kan. Dia punya super shoes. Lepas tu macam ada yang aku pulang, ada yang aku dapat full refund, ada yang aku beli baru kan. Contoh macam especially Vaporfly dan juga Alphafly lah. Okay. Termasuk juga aku punya Street Fly. Tapi setakat yang aku pakai macam aku punya daily trainer dia macam Pegasus aku tak pernah ada masalah dia punya midsole lekang ke apa. Zoomfly pun dah berapa edition aku pakai tak pernah menghadapi masalah yang sama. Dan kalau tengok Vomero 18 punya build quality ni, aku merasakan agak susah lah untuk dia punya material ni, sama ada dia punya apa atau dia punya midsole menghadapi masalah-masalah tersebut lah. Okay. Tapi jangan risau, aku akan uji dengan lebih detail dan aku akan kongsikan dengan korang semua guys. Okay. Jadi jom aku nak pakai kasut ni. Dan untuk semalam masa aku pakai bawa berjalan tu, aku pakai socks yang lebih nipis. Dan bila aku pakai socks yang lebih nipis, memang rasa lapang lah kan, sebab kaki aku pun antara narrow ke normal width. Tapi untuk hari ni aku pakai socks yang lebih tebal lah. Aku pakai Nike punya Crew Socks. Okay. Ni Nike punya Crew Socks, lebih tebal dan dia panjang lah, sampai ke dekat aku punya betis lah. Okay. So aku rasa aku akan dapat snug feel dengan stokin yang lebih tebal dengan kasut ni guys. Okay, jom aku nak set up, kita pakai dulu kasut ni dan selepas tu aku akan lari dengan kasut ni. Tapi masa aku lari aku tak akan record. Nanti lepas aku lari tu mungkin aku akan sambung sikit ulasan sebelum aku tamatkan video untuk edisi outdoor vlog ni guys. Okay, jom. Okay guys, kasut ni dia punya ni nak masukkan dia memang smooth. Lepas tu kita boleh tarik dia punya pull tab kat belakang lah. Okay, so dia akan masuk macam tu. Yes, seperti aku jangkakan, memang rasa snug fit lah bila aku pakai socks yang lebih tebal. Okay, walaupun aku tarik dia punya ni, memang dia punya tang ni memang betul-betul fluffy lah. Okay. Dan kita pakai lagi sebelah guys. Okay, sarung dan tarik pull tab dekat belakang. Okay, so memang snug fit lah. Okay, alright. Jadi aku memang suka buat runners knot sebab dapat secured fit dekat bahagian atas ni. Tinggi guys, memang tinggi. Okay, jadi aku rasa ni pun dah agak lama juga aku ulas kasut ni punya features dan juga dia punya fitting. So lepas ni aku akan lari. Mungkin sebab ni pun dah agak lambat, dah 6 lebih. Aku rasa mungkin dalam 6 ke 7 kilo aku. Kalau 10 nanti dah maghrib aku tak sempat nak sambung ulasan aku sikit kan. Jadi aku akan lari 6 ke 7 kilo untuk aku punya first run dengan kasut ni. Dan kita jumpa selepas ni guys. Bye bye. Okay guys, aku baru settle 6K seperti yang aku jangkakan tadi. Sekarang pun dah makin gelap lah. Aku dah dapat idea macam mana kasut ni dia punya combination of dual foam tu kan, React X dengan Zoom X ni bertindak balas lah. Okay, so seperti mana korang tahu, aku memang midfoot to forefoot strike. Jadi dengan kasut ni aku lebih banyak midfoot lah. Okay, untuk aku punya first kilometer tu, kalau kau tengok kan, aku punya average 6 suku kalau tak silap aku. Aku memang plan mula antara 6 ke 6.5 lah. Okay, untuk kau kena macam recovery run lah. Okay. Tapi bila aku dah dapat dia punya feel, bila aku fokus on aku punya midfoot strike, dia jadi 5 lebih lah sampai ke akhir larian aku untuk 6 kilo. Okay. Dan masa aku punya first kilometer tu aku try juga heel strike. Okay. Jadi memang sangat-sangat berbeza kalau korang guna kasut ni antara heel strike dengan midfoot dan juga forefoot lah. Okay. Sebab apa? Okay, sebab dia
dia punya ratio antara Zoom X dan juga React X, antara bahagian belakang dan juga bahagian tengah dan juga bahagian depan ni, dia memang berbeza-beza guys. Sebab kalau korang tengok kat kasut ni, ini adalah Zoom X punya layer lah, okay? Lepas tu bawah ni adalah React X. Dan dekat belakang of course React X dia lebih tebal. Lepas tu semakin nipis, dan dekat bahagian depan paling nipis lah, okay? Dan aku mostly utilize dekat bahagian ni lah. Dan kalau tengok di belakang ni, korang tengok memang ketara lah dekat bahagian ni, memang banyak aku utilize berbanding dengan bahagian belakang. Tak ada sangat. Dan juga bahagian depan pun, terlalu depan pun memang tak ada lah, okay? Bila aku try heel strike, dia punya GCT, ground contact time dia memang lebih lama, okay? Dan lebih sesuai untuk cadence yang lebih perlahan lah, okay? Dan kalau macam kau tengok aku punya chart ni, aku start dengan 164, lebih kurang 160 ke 164 step per minute. Lepas tu bila masuk second kilometer, aku step up kepada 168 steps per minute lah. Maksudnya aku increase aku punya cadence, dan aku fokus lebih kepada midfoot dan juga forefoot lah. Turns out memang dia punya reaction of course lebih cepat. Lepas tu aku dapat rasakan React X punya reaction dia bukan dia memang tak flush macam aku cakap awal tadi, okey. Dan bila combine dengan Zoom X punya ratio yang lebih kurang sama dekat bahagian depan kasut ni, okey, memang dia punya reaction lebih cepat. Lepas tu memang senang aku nak maintain pace lebih kurang 5 lebih itulah, okey. Berbanding dengan awal-awal yang aku try guna heel strike lah, okey. Bila aku guna heel strike tu, memang dia punya impact exhaustion dia lebih baik lah, kan. So kalau macam korang memang heel strike, korang nak kasut nak layan larian yang lebih easy, recovery run, heel strike memang jauh lebih lebih selesa berbanding dengan bahagian tengah ke hadapan lah. Sebab bila bahagian tengah ke hadapan tu memang dia rasa lebih firm, tapi dia bukan kasut yang sluggish lah. Sebab ada concern yang cakap kasut ni kasut yang slow. Tak, dia memang bukan kasut yang slow. Sebab dia bukan plush yang tenggelam, yang ambil masa lama untuk dia bagi reaction bila kita strike dah, okay. Satu lagi concern aku untuk kasut ni adalah dari segi berat. Sebab macam aku tunjuk tadi 355, sebenarnya kalau macam untuk daily trainer, max cushion 355 tu sangat-sangat acceptable lah, okay. Lepas tu dari segi breathability guys, okay. Sebab tu untuk larian kali ni aku pakai stokin yang lebih tebal, aku pakai crew socks, sebab aku nak rasa adakah dia rasa panas dekat dalam. Untuk larian aku di dalam keadaan panas tadi, yes, memang dia rasa warm, berbanding dengan semalam yang aku pakai stokin yang lebih nipis lah, okay. Jadi bila aku dah rasa macam ni, untuk larian aku berikutnya dengan kasut ni, memang aku akan pakai stokin yang lebih nipis guys, okay. Lepas tu lagi satu dari segi dia punya stability, kasut ni sebab kau tahu petang tadi aku lagi memang ramai gila orang dekat taman ni, kan. Dan aku banyak kena mengelak sebab ada budak-budak main basikal, lepas tu ada main rollerblade kan. Jadi kalau macam situasi macam tu, kita tak boleh nak expect budak-budak ni yang akan mengelak kita lah. Jadi dengan kasut ni aku tak adalah tiba-tiba rasa macam nak nak terplay out ke, kan. Jadi untuk mengelak pun okey, cuma memang dia rasa lebih tinggi lah berbanding dengan kasut-kasut yang lebih macam Pegasus, kan, okey. Dan kalau compare dengan Pegasus, untuk larian yang lebih easy, memang aku prefer ni lah. Sebab apa aku cakap ni lebih aku prefer daripada Pegasus untuk larian lebih easy, sebab walaupun dia punya 355 tu aku cakap dia acceptable, tapi memang rasa lah dia punya sole unit dia, midsole dia lebih tebal, dan dia rasa, kita dapat rasa dia punya bulkiness tu, okey. Adakah kasut ni slow yang tak boleh buat tempo? Tak betul guys. Sebab aku lari tadi boleh je aku bawa pace 5, kan. Dan aku rasa kalau macam aku nak laju lagi pun boleh je. Tapi macam aku cakap tadi, reaction time dia lebih cepat di bahagian tengah ke hadapan, sebab dia punya ratio antara Zoom X dan juga React X ni lebih sikit guys. Jadi reaction dia punya kombinasi kedua-dua foam tu kita dapat rasa lebih distinct dekat bahagian ni lah. Kalau dekat belakang memang kau akan lebih rasa React X punya tidak balas. Sebab Zoom X tu bila dia dekat bahagian atas, kaki kita in contact daripada insole ke dia punya Zoom X tu, memang kita rasa dia squish tau. Tapi bila yang in contact dengan ground tu adalah dia punya React X. Dari segi build quality setakat ni memang aku rasa dia masih solid. Tapi kau jangan risau, aku mesti akan uji kasut ni untuk banyak kilometer lagi di masa akan datang.
So untuk review yang lebih, ini pun aku rasa macam dah banyak aku kongsi kan. Tapi kalau kau nak review yang lebih terperinci, of course aku akan guna lebih banyak. So aku akan dapat nampak dia punya ketahanan dia, durability dia macam mana, dan aku boleh kongsikan dengan kau. Okay. Tapi kalau macam berdasarkan aku punya review, aku unbox saya tu, lepas tu aku punya review untuk aku punya first run ni, kalau macam kau nak check out kasut ni, kau bolehlah pergi ke kau boleh check online dekat sportdirect.com, ataupun kau pergi branch-branch yang premium macam dekat IOI City Mall. Kau boleh cuba, sebab ada brother yang komen dekat previous aku punya video tu cakap memang dekat IOI City Mall dia dah jumpa lah sebelum ni kan, ada 2 colorway. Lepas tu seluar ni pun sama, kau boleh check dekat sportdirect.com. Dan semestinya aku nak ucapkan terima kasih banyak dekat Sports Direct dan juga Nike untuk dispatch of Vomero 18 dan juga seluar striped woven pants ni, dan juga t-shirt yang dry fit yang aku akan pakai di kemudian hari ya. Okay. Untuk korang semua, semestinya terima kasih banyak atas korang punya support untuk datang dan tonton video kali ni. Kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, korang boleh komen kat bawah. Semestinya aku akan jawab persoalan-persoalan korang, guys. Okay. So guys, kalau macam korang belum subscribe lagi tu channel Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng kat sebelah dia. Dan kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care, dan selamat berlari guys. Bye bye.